Alright, assalamualaikum geng, apa khabar semua? So, seperti yang apa tahu, kita sekarang minyak dah turun. So, kita dapat subsidi. Tapi subsidi ni kita kena guna IC. Okay, so cara dia first sekali yang abang kena bilang mana-mana pump kena ada mesin ni. Okay, first sekali buat preset jumlah. Saya nak isi minyak Y16 ni, customer nak dyno, so saya boleh RM5. Contoh dah. Saya tak sure RM5 boleh dapat tak. Selalu semalam saya try 50 dapat. Lepas tu confirm pengesahan. Okay, sila masukkan kad atas. Okay, contoh. Okay, keluarkan kad. Okay, lepas tu dia akan minta masukkan my card. Chip dia semua okey lah. Masuk my card. Masuk my card, keluarkan kad. Tengok boleh tak boleh. Anda layak. Bila anda layak, teruskan dengan pembelian. Saya tak RM5 tapi kat sini tulis RM6 53 sen. Tapi jumlah dikenakan RM5. Nampak? Pengen tolak. Itulah dia punya diskaun. So begitulah cerita dia untuk guna subsidi. Saya dah semua dah tahu. Okay, so jom right on. Tak pakai rakan jam. Abang tak apa bang. Kadang-kadang masalah ni kalau sampai memang macam tu lah. Okay. So macam mana? Apa ada claim ke subsidi yang kerajaan bagi? RM1.99 kan? Right. So habis kerja, video saya masih lagi tengah angkor. Wiring tak sampai lagi. Okay, tapi saya dah beli beberapa benda lah. Okay, suara tak nak, minta maaf geng. So throttle pakai ni balik. Saya beli ni dah beli standard. So siapa nak nanti beli Roger lah. Kita dah beli touch meter cable. Dan ni cable RPM. And then yang ni apa dia? Yang ni speedometer cable. Okay, speedometer cable RPM. Saya beli baru apa ni, throttle cable, clutch cable. Itu sajalah. So ni enjin saya. Saya cerita pasal enjin ni lah. Okay, ini projek super. Ini projek KISS. Saya cerita pasal KISS. Okay, kita dah nak mula nak buat enjin lah. So nak mula buat enjin, bawa standby. Wiring tak sampai lagi. Ni wiring asal motor lah. Wiring orang apa, petak lah. Kit petak lah mungkin. Okay, boleh pakai lagi tapi nanti lah. So tadi saya beli apa lagi? Okay, top set. Top set gasket. Yang ni yang dia kalau yang engine KISS dia sama KRZ. Okay, dia pakai o-ring, dia tak pakai gasket atas. Lepas tu rantai sprocket. Okay, rantai sprocket apa semua. And then beli sekali lah apa ni, apa orang panggil apa ni, speedometer punya depan kat rim tu. Yang ni untuk RR. So itulah yang kita beli ni. So sekarang ni saya tengah tunggu wiring. Saya tak pasti sama ada nak balik enjin tak. Saya nak kena bincang dengan Syami dulu. Kalau Syami kata boleh mana enjin, kita mana enjin dulu. Tapi saya nak kena buka gasket dulu lah. Okay, so cover dah buka. Cover dah buka. Tinggal nanti nak spray lah. Saya plan nak buat CNC nanti. Tapi tak tahu lah. Yang ni dah pakai V-Force sebenarnya ni. Kalau enjin ni dah pakai V-Force. Saya nak pakai tapak tu ke tapak ni tak pasti. Sebab carburetor saya carburetor TZM kan. Tapi semua ni okey ni. Tak ada masalah kan. Kita tengok macam okey lah. Kita try pakai dulu. Kejap lagi. Okay, kejap lagi semua. Right. So hari ni saya just nak tukar cable throttle, dah pasang yang mana boleh lah. Kita pasang yang mana boleh dulu. Lepas tu nanti tinggal buat lah wiring. Wiring sampai, kita pasang wiring. Lepas tu kita boleh lah slow-slow untuk startkan motor. Ikutkan plan saya nak beli barang CNC. Okay, barang CNC Ustaz. Mana phone? Kita tengoklah sikit barang CNC. Mana Shopee saya? Saya dah tengok barang CNC. Okay, barang CNC memang cantik. Ni saya tengok tak tahu lah. Kalau apa biasa beli daripada ni, apa bagi tahu Ustaz. Yang ni daripada XYZ Racing. Tu banyak barang. Banyak barang CNC tu. Kalau total ni barang CNC saya plan nak pakai lah, lebih kurang 600 lebih kalau kita beli semua sekaligus. Tapi buat masalah saya nak relax dulu. Sebab Syami pun bagi idea. Dia kata kalau boleh bagi motor hidup dulu, running dulu, lepas tu jalankan projek super dulu,
baru kita beli barang sensi, baru tak rugi. Sebab apa? Tapak bracket, okey, dia beza dia tak salah saya lah kalau bracket bawah ni dia boleh beli sama. Kalau enjin apa pun kan, bracket atas ni yang dekat blok ni kan. Yang ni kalau macam blok kit petak, blok KISS dia lain. Kalau blok blok super dia lain. So kita relax dulu, okey. Kita relax dulu, okey. So tak apalah, kita pasang-pasang semua ni dulu lah. Kita tengok ni macam mana. Okey. Right. So jom. Sama mai? Bukan. Mau dah ada KB memang mana. Oh, tak mana tak buat ni ya. Batu. Ada apa sentai tu? Taman. Mana buat ah? Taman dia bawa apa? Biasalah tu. Alright. Suara tak pernah ada geng. Sebab hari tu panas terik ni hari ni baru hujan. So tekak ada rasa sikit lah. Kan. Risau rokok pula kan. Habis lah kita. Okay lah, jom kita nak pasang-pasang ni dulu. Throttle ke clutch ke apa-apa. Nanti saya nak tukar gasket blok, saya tunjuk gambar lah. Okay. So kalau siapa tak biasa tengok lagi blok KISS, saya tunjuk. Alright. So jom kita buat kerja dulu. Let's go. Alright, assalamualaikum geng. Okay. So patutnya saya tunjuk blok KISS kan. Tapi sekarang ni saya berada di hospital Kepala Batas. Pak mentua saya, dia kalau untuk pengetahuan, saya pun malas sebenarnya nak share bab-bab ni kan. Tapi pak mentua saya dulu dia dah masa bulan puasa lagi berapa minggu nak raya saya lupa dah, dia kena stroke. So yalah kan, dalam minggu ni dia tak tahu lah, tengok macam kena sawan ataupun stroke yang kedua, saya tak pasti. Tapi semoga dia pun mulakan urusan lah. Okay, so bengkel masih beroperasi seperti biasa. Budak-budak bengkel ada. So motor pun dah banyak yang dah siap. Dan juga ada motor yang masuk. So siapa-siapa yang nak main tak motor boleh main tak lah. Okay, saya pun kena relax set untuk nak buat motor. So saya nak settle bab ni dulu. Okay, ni saya tunggu lah kereta set. Ni baru jumpa parking. Biasalah hospital Kuala Batas, parking yang bayar. Hampa tengok parking tu. So mau parking tu. Tunggu sini lah, nak dapat parking yang dekat dengan emergency tu memang payah. Okay. Alright. So update sikit, blog saya dah buka. Cuma sekarang ni saya dah jumpa blog super 1855 blog super. Dah tengok dah, cuma saya tak buat video lagi. Tengoklah kalau jadilah. So tadi motor saya ni tinggal tunggu wiring saja. Wiring insyaAllah minggu depan sampai. Sebab minggu ni boy dia tak pergi sempadan untuk ambil barang, sebab dia pun dah masuk order. So insyaAllah minggu depan sampai wiring. So motor saya memang dah nak siap dah. Okay, dan juga saya dah ada order beberapa barang. Okay, dah sampai dah barang tu pun. Macam biasalah barang dia. Kawasaki, let the good time roll. Tapi ni kau ori lah. Ni apa dia ni geng? Apa benda yang dibelinya ni? Kalau saya sampai pun tahu favorite saya lah, Master Pump. Okay. Motor tu dah ada Master Pump Brembo. Tapi yalah kan, kita beli Master Pump ERC. Sebab Master Pump ERC saya pakai dekat Painter Best. So saya nak beli ni, saya beli sebelah ya. Saya tak beli belah kelas saya pakai hat yang biasa punya. Sebab belah kelas untuk ERC dia macam panjang sangat. Sebab saya pakai Victor. Bila Victor ni, hampa tahu lah, Victor ni dia punya position meter, lampu dia nak macam Painter, dia rapat. So takut dia terkapit kat situ, lagi dia tak shock pula kan. So kita nak bagi dia free sikit lah. Tu setup dia lah. Okay. Right. So kita balik lagi buka bengkel, kita pasang. And then block. Okay, block KISS. Saya mahu tunjuk apa block KISS, tapi saya detect satu block saya tu, block KISS. Okay, tak silap apa, saya dah buka dah, hit pun okay. And then piston dia, saya meragui piston dia. Saya tahu kalau ada gambar, saya insert gambar lah sikit. Nanti saya insert gambar. Blok dia tu dia pakai ring dia dua. Saya rasa tu piston lain. Saya tanya boy, dan tanya kawan-kawan yang pakai kawan, dia pun kata lain macam, mungkin piston lain kot. Kan. So saya dah fikir, nak pakai dulu ke, nak tukar piston ke, nak upgrade super ke. Okay. Alright. So sekarang ni motor saya ni ikutkan rantai apa semua dah beli dah. Saya tak pasti apa lagi yang perlu saya beli untuk nak
Orang tanpa nak hidupkan motor, nak jalankan motor lah. Okay, semua sekarang dengan brake belakang. Brake belakang, isu dia arm saya tu arm Victor. Victor memang main dengan buyung. So bila main dengan buyung, saya dah convert PDs. Dia macam-macam kena convert lah. So saya baru survey, kalau arm Ori KR Malaysia punya kan, KR dia memang ada slot untuk pakai disc. So mungkin nanti buat masalah, saya pakai brake depan dulu, brake belakang kita buh dulu disc apa semua. Nanti ada model sikit cari untuk arm lah, arm untuk brake belakang. Alright. And then lagi satu, berkaitan dengan blok, saya rasa bila kelas minit semua saya check semua okey. Saya tak overhaul motor tu. Ikutkan kalau nak sedap, enjin tu kena overhaul. Tapi disebabkan modal kita nak restore motor tu balik, dia memang makan modal. Saya dah habis lebih kurang dalam 3,000 something. Motor tak hidup lagi. Main Kawasaki memang sakit kan. Memang sakit. Kalau siapa biasa main Kawasaki, yang tahu sebab barang dia lah. Alright. So blok tu, yelah, bila kita tengok piston macam tu, kita macam pening kepala. Piston dia tiba-tiba dia double ring kan. Kita ke biasa ke macam mana? Apa boleh tolong saya tak? So blok super saya dapat, harga pun boleh bincang, tapi bukan blok baru, blok second hand 1855. Lepas tu saya check heat yang dipakai dekat blok saya tu, blok keys tu, kod dia berapa? 1327. Saya check dekat RR punya heat, lebih kurang sama. Cuma kalau RR punya heat, dia lubang apa sensor tu tak ada. Yang macam ni ada. Satu je lah beza. Tapi saya tengok macam sama. So mungkin heat tu boleh pakai dekat blok 1855 mungkin. Kalau saya nak pakai dekat blok tu, mungkin saya akan cari piston. Bila piston pula, pin saya tu, sebab tu dia pakai crankshaft KR lah, senang kata crankshaft Victor KR sama lah. So kena pakai pin 15 kot. Kalau 15 ke 16, 15 saya lupa dah. Kalau motor RR, kalau pakai rod RR, boleh pakai yang RR punya lah. So kena cari piston. Saya rasa piston pun ada, tak ada masalah. So lebih kurang begitu lah ceritanya. Kita kena tengok dulu. So sekarang ni saya tak tahu lagi sama ada nak pakai blok super ataupun tidak. Sebab kalau nak pakai blok super, satu kena cari piston. Piston yang ikut pin apa crankshaft tu lah. Kalau saya nak tukar crankshaft RR, saya kena overhaul. And then lepas tu, bila beli blok tu kena beli power valve. Okay. So kalau jadilah projek ni nak tukar blok super, mungkin saya beli power valve yang dekat blok tu dulu. Tapi yang kat belah clutch tu saya tak beli lagi lah. Kat belah clutch tu kita, so yang tu payah dapat, sebab dia kena dapat yang second hand. Dapat dia punya gear semua kan, gear power valve dengan spring dia kan, dia punya batang, dia punya semua tu. So kita pakai power valve, tapi saya offkan dulu super kit punya power. So maksudnya macam blok biasa lah, cuma kita offkan dulu. Lepas tu dah ada barang, ada model sikit, baru kita onkan terus super kit. Bukan gitu lah. Itulah cerita dia, untuk update sikit. Okay. So sorry kan, beberapa hari tak ada video, lama tak ada video. Kalau ada tiba-tiba keluar video pun cerita pasal benda ni, tak saya cerita lagi. Tak apa boring lah. Tapi saya rasa pun layan je lah video ni. Sekarang ni dekat hospital. So tunggu Ustaz bila saya call apa semua, baru kita tengok macam mana. Alright. Okay lah, itulah cerita yang daripada saya. Ada apa-apa saya update. Dah lama ni, motor tak siap-siap lagi. So kalau motor siap, saya malas nak bawa motor. Motor siap, saya nak clock ride lah. Tak kisahlah pergi Pantai Merdeka ke, Pantai Bisik ke, Bagan ke, jadi clock ride. Bila clock ride ada cerita, ada video, ada boleh sembang banyak sikit. Bila duduk kat bengkel ni, dia banyak cerita motor customer lah. So apa pun, terima kasih kepada customer yang datang ke Yolba Garage. So yang mana nak masuk slot, boleh masuk slot. So dah banyak motor dah settle, so boleh masuk slot, InsyaAllah. PM je lah, nombor ada kat description. Alright. Okay, so jumpa semua next video. Right, Assalamualaikum. Bye bye.